Ni RM4. RM7. Masa vlog kata. Terus basuh tangan sini je. Sekarang kita orang baru nak on the way pergi Kedah. Sekarang dah dekat pukul 12 lah. Bank. Okay, kita dah sampai Tol Batu, baru nak masuk. Kita orang lepas Tol Duta. Semoga selamat sampai. Bestnya di Skyline Lodge tak tahu. Kita dah sampai Tapa. So sekarang nak pergi solat. Food court dia macam best doh. Luas. Apa? Ha? Ada Muiz. Oh, ada Muiz hot chicken. Menarik. Dia punya R&R bersih lah. Pak Tam, ada segala Israel. Kita tengok toilet dia, si ada signboard lagi. Ni RM4. Ni RM4. RM7. Okay, kita dah sampai Jambatan Sungai Perak. Kita sekat dalam jam lepas Tol Juru tadi. Rasa nak tengah jam sebab jam teruk ni. kemalangan ke apa tak tahu. Bagus lah sini, boleh sewa pondok, nampak? Boleh sewa pondok, duduk kat tepi sungai, boleh makan. Kita dah sampai kafe Ikon Baling. Pantai nampak mainan. Sudah main. Sudah main. 3. Nasi goreng kampung, nasi goreng cili padi, caramel macchiato, latte tak tahu, air oren. Apa nama bukit ni? Bukit Baling. Gunung Baling. Gunung Baling. Belakang ni Gunung Baling. Dia macam batu kek tu. Gua batu kapur. Apa nama sungai ni? Faham tak kau? Sungai Gunung Baling. Belakang Gunung Baling dekat Lubuk Pedati. Ni Lubuk Pedati. Nama tempat ni Lubuk Pedati. Lubuk Pedati. Belakang tu Tapi rumah orang. kat Tiak. Rumah orang ke tu? Bukan kan? Tu macam reban. Comelnya. Dia orang ada uptown. Macam KL, uptown Baling. Eco shop. Dan Sofia. Macam mana ni? Ada jalan dia. Berani ke? Aku tak berani. Aku nak lalu. Dah lah kereta mak dia. Kereta mak aku. Anak aku. Masa vlog kata. Macam vlog. Sini lagi banyak tau, tapi dah macam kurang. Ada festival ke apa macam diorang buat malam-malam ke apa kan? Sini meriah. Oh, malam lah meriah. Malam meriah. Shawarma. Ingat kat UIA je nampak sini pun ada. Dah dibuat live. Weh guys, kau buat lekor. Buat mengubati rasa sakit yang beli dekat dekat arena tu. Cukup dah, biar aku dah 3 jam. Cukup lah, aku rasa serik lah. Sampai sakit perut. Yang aku makan Tak relate sakit perut. Donat susu, bomboloni. Oh, balik dah lah dia orang. Abang, sampai bila bang? Bang, bang. Makan. Warung Arai. bukanlah warung ngarai. Ngarai. Masih tengok buku tu. Panas. Oh, teh panas. Teh panas. Dia ni. Teh Dia O. nak teh O panas. Tak panas.
Ika. Ada pokok betik. Mana betik? Atas ni manggis tu, betik. Oh tu. Ni manggis. Letak ni pokok durian tau, tapi dah Oh, ya ke? macam dah banyak yang tak ada. So Kenapa Pokok rontong durian. tu? dia dah macam tak ada apa dah. Kambing tak ada. Kambing tak ada lah hari ni. Buah kelubi pun mana? Oh. Ya. Ini buah apa? Ni buah apa? Buah ni? Tanya mak aku. ni buah ni nama apa maknya? Ha? Ni buah apa? Buah panggil buah jahit. Buah jahit. Jahit. Buah masam jadi mana? Jahit tu apa? Wangi Biji dia, weh biji benda dia ni. Kita orang nak buat eksperimen. Lepas makan buah jahit tu, dia orang kata ni letak dalam air perah, air tu jadi manis. Okay, kita sekarang berada di sawah padi. Belakang tu apa? Bukit Baling ke? Gunung Baling. Gunung Baling. So kat sebelah ni sawah padi. Ada orang mai wow di tengah-tengah sawah padi. Depan ni ada warung kayangan tapi macam tutup. Tapi dia breakfast je. Oh, breakfast saja. So kita orang nak makan kat sini. Nomad Kopi Fee. Tapi yang ni bukan 3 juta. Yang hari tu yang semalam Kita dah sampai dekat sungai. Kita nak mandi-mandi. Bye korang. Sos ayam bakar, ada ayam bakar, masak lomak, nasi putih, ada yorin. Time lapse lah. nak lagi. Saya lapar. Mami Aino sedang memberi nasi. Ya anak-anak, sabar. Baik. Baik. Kita orang basuh tangan sini je. Senang lah. Senang. Senang. Makan. Makan. Quack.